Wah, semangat kau Binjai, Cerita Binjai, apa customer tadi Binjai? Aku dah lama Binjai. Customer tu mula berminat dengan barang-barang kita yang bawah, yang yang biasa-biasa saja. Tapi apabila dia telah masuk ke dalam, dia berminat dengan sofa daripada kilang bos Ijan. Dan beliau pun berminat sangat dan Acik duduk ke? Acik duduk. Acik try. Apa first impression Acik bila duduk? Acik bila duduk dia rasa sangat-sangat selesa dengan kilang bos Ijan punya produk. So dengan dia tengok kualiti kayunya, dia tengok kualiti spannya dan alhamdulillah dia terbeli. So yang colour apa? Colour yang mana? Cuba tunjuk sikit. Jom. Lari sikit. Lama. Macam mana tiang dekat sini? Yang ni. Tapi warna burgundy. Dapat satu set 3-2-1-1. Meja kopi 2. Macam ni. Dia duduk terus berminat. Lepas tu Angel pun ada tadi bersama dengan layan kita punya acik-acik. Dia berminat. Big boss. Ya. Tapi mula-mula dia pilih colour ni kan, geng. Alah dia nampak macam, colour tu lagi menawan. Acik tu terus custom ambil yang tu kan, colour burgundy. Kan dia cakap colour ni bakal top untuk tahun depan 2026. Kita dah tahun depan dah, geng. 2026 colour burgundy. Yang ini banyak kali dah sold. Contohnya pattern macam tu 30 lebih ribu dah sold. Burgundy juga. So apa-apa pun, geng, korang cari je. Kita orang kat Gudang Bos Ijan. Betul. Sempur.